Alhamdulillah, seminggu dua ni Akok Pahoh Bangi menerima kunjungan daripada pelanggan yang agak ramai jugalah. Secara asasnya Akok Pahoh Bangi akan buka setiap hari, melainkan ada beberapa perkara seperti pekerja kami, staf kami dia rasa bos kami nak cuti lah hari ni, penat sangat lah, ataupun ada beberapa urusan yang tak dapat dielakkan, baru kami cuti. Tapi asalnya kami buka setiap hari. Gerai jualan kami ni 10 pagi lagi kami dah buka, tapi proses kami masak, proses kami jawab order di online, WhatsApp semua tu bermula 8 pagi lagi, dan kami akan buka sehingga 6.45 petang. Dan kuih kami ini kami bakar batch by batch. Habis batch yang ini kita akan masak batch yang baru. Macam itulah proses dia. So kepada yang nak walk in, boleh datang pukul 10 pagi sesahaja Akok Pahoh Bangi. Kepada yang nak tempah dalam bak atau banyak ataupun majlis, boleh WhatsApp kami, nombor di hujung video. Gaduh gabung